Hari ni kita nak buat apa? Balik ni aku nak bagi kenal kan. Mi buster lah sikit kan. Tapi benda ni orang kata tipu ke betul? Kita pakai kereta Audi kan untuk contoh kat korang. Ini yang kecil ni tu. Tren kecil. So kita tengok jadi ke tak jadi. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oh tak kena Bomah. Hai. Oh tu ada. Ada mana? Tak jadi ke tak jadi. Azhar, kau percaya TikTok ke Azhar? Tak tahu lah. Tak tahu lah. Nampak gaya macam betul lah kan. Jadi kita cuba lah. Pukul lah. No, tak pecah kak. Okay, so benda ni tak boleh percaya Tak pecah. tak pecah. Boleh lagi Pak. Aku tak puas hati. Boleh. Boleh lagi. Tak member aku baling kat kemih kita orang. Betul tak? Boleh je. Tak nak dia. Boleh dia pakai tukul. Allah Akbar. Baru dah pecah yang ni. Tak ada pecah. Oh, yeay. Bucu. Ini tak bucu. Memang betul kot. Aku nak try yang tu. Apa teori tu. Dah tak pecah habis tu. Teori plug tak menjadi. Dah habis. Abang Han ni buat konten lah Mus. So jadi senang cerita, siapa yang nak beli barang-barang half cut, contohnya Estima ni kan, ada sunroof, ada pintu, ada tingkap, ada cermin depan ni semua. Memang full kita ada Estima ni, macam-macam kita ada. Sama kat dengan Audi ni, kita ada sunroof lah. So banyak, ada beberapa lah half cut yang ada kat kita. So mana yang minat boleh roger kita. Itu je untuk video kali ni. Bye, Assalamualaikum, terima kasih. Jangan lupa like, komen dengan share. Follow kita. Jumpa lagi next video. Bye bye, Assalamualaikum. Pum pam.